Hadiah yang ketiga kita akan buka yang ini. Let's go. Lah. Saya rasa kita teka lah ni apa. Rasanya macam tumbler sebenarnya macam berat dan berkotak macam ni selalu tumbler kan. Jom kita buktikan adakah betul atau tidak saya punya teori. Let's go. Buka yang sebaik mungkin supaya tidak terkoyak sangat. Let's go. Wih. Adakah betul tumbler? Jeng jeng. Jomelnya. Dapat tumbler ada fee. Tengok. Jangan main-main. Laki main tumbler Sanrio. Tapi kejap. Macam bukan tumbler Sanrio ataupun Hello Kitty kan? Kotak je. Kita cuba lah tengok. Kita buka dulu, kita tengok apa kita dapat. Kita hati-hati. Adakah kita mendapatkan tumbler? Okey lah. Tumbler mana yang cantik sikit je kan? Comel-comel ni. Dapat warna pink. Elok lah tu. Kotak pink, baju pink. Okey, jom kita buka. Adakah karakter Sanrio, Hello Kitty ke, Kuromi? Jom kita buka. 1, 2, 3. Bismillah. Woi, kita mendapatkan tumbler. Memang tumbler kan, tapi design lain. Okey, tengok kotak Hello Kitty, Sanrio punya karakter. Tapi tumbler kita mendapatkan Spider-Man Miles Morales. Siap ada pemegang. Mantap. Spider-Man Miles Morales. Cantik kan? Mantap. Baiklah. Itu untuk hadiah yang ketiga. Terima kasih. Keempat, kita akan buka yang ini. Baiklah, yang ni saya teka sebab dia ringan sikit pada yang tadi. Yang tadi kita mendapatkan tumbler, hadiah ketiga. Yang ni saya tak dapat teka. Adakah apa ya? Macam ni. Kita teka kotak pensel lah. Teka kotak pensel ke, beg kecil ke. Jom kita tengok. Untuk hadiah keempat kita dapatkan apa. Buka berhati-hati supaya tidak koyak. Okey. Sekejap. Kita ke depan sikit. Okey. Buka secara berhati-hati. Kita mendapatkan kotak dalam ni. Tarik perlahan-lahan. Bismillah. Alamak, sangkut pula. Sangkut geng. Sangkut. Macam mana ya? Sayang nak dikoyak geng. Tarik. Seramnya. Koyak pula. Kita senang buka dua-dua lah. Dua belah, jadi dia akan terbuka macam tu kan. Okey. Lepas tu, sini ada selotip dia. Okay. Tengok. Ini gabungan antara Takara Tomy dengan Hasbro kan. Reaper Sanrio. Apa lagi dah? Kotak telur. Beyblade satu ni. Jom kita buka, kita tunjuk kotaknya dulu. Nah, ini dia geng. Ini dia. Penampakan Reaper Sanrio. Ada Takara Tomy dan juga Hasbro. Mantap, dah mendapatkan kotak telur.